sebelah sini sakau. Macam sana sakau. Isu dia LGBT pun tak selesai lagi. Isu LGBT kan, tentang duit yang bawa keluar yang disebut apa perempuan tu, nama apa tu? Setiausaha kepada Samsul tu. Diam begitu je. Sebab apa? Sebab ada kuasa. Bila ada kuasa, you boleh tutup. You boleh tutup sembunyikan. Semua orang tahu. Bila ada kuasa, you boleh buat. Sebab apa? Sebab orang tak ada hidup dengan akhirat. Orang yang hidup akhirat, dia berani tak buat begitu? Dia tak berani sebab dia yakin ada kehidupan akhirat. Daripada ayat yang dia gunakan itu, aku fahamlah. Dia tujukan kepada siapa? Kepada pemimpin nombor 1. Jika benar ayat itu tuju kepada pemimpin nombor 1, first kali kau kena faham portfolio dulu. Tugas dulu yang telah diamanahkan. Sebagai seorang pemimpin nombor 1, bukan untuk menghukum orang. Faham? Beliau boleh mengambil tindakan dengan mengarahkan siasatan dia buat. Adakah sudah dilakukan? Sudah. Menggantung kerja atau memberhentikan pekerja itu agar tidak terganggu siasatan. Sudah dibuat? Sudah. Jadi apa lagi yang kau nak? Kau nak suruh pemimpin nombor 1 menjatuhkan hukuman? Itu bukan tugas beliau. Itu dah menyalahi undang-undang. Faham? Sekiranya bukan pada pemimpin nombor 1, pada siapa? SPRM? PDRM? Jika situ tujuan maksud kamu, aku rasa elok SPRM dan PDRM buka kertas siasatan. Siasat dia ni minta bukti, minta faktanya pada dia ni. Sebab bagi aku ini satu statement yang boleh dikatakan low class lah. Kalau beliau seorang pemimpin, aku tak kenal dia ni. Tapi kalau dia seorang pemimpin, memang low class punya pemimpin. Sebab dia tidak memahami portfolio setiap pemimpin. Apa tugas-tugas rasminya. Jadi bagi aku, kalau dia bercakap tentang kehidupan akhirat, sebenarnya bagi aku dia yang tak tahu kehidupan akhirat itu masih ada lagi. Kehidupan yang perlu kita lalui. Sebab itu dia bercakap tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa data. Jadi bagi aku sebenarnya yang kena insaf adalah kau. Kau yang patut insaf. Sedarlah. Sebelum terlambat, mohon maaf dan perbetulkan balik ayat kamu tu. Assalamualaikum. Tanya, kau ni orang PAS ke? Apa? Ustaz ke? Ulama ke? Tok guru ke apa ke? Ada buat kepala tahu. Kalau sembang bab politik, bab soal negara, kalau bodoh tu bodoh jugalah. Dia macam ni lah. Kalau nak kata kes Albert Tay ni, takkan kau tak baca dulu? Takkan kau tak tengok isu semasa? Kau tengoklah dulu, baru kau buat satu kenyataan. Ini kau buat satu kenyataan seolah-olah kau tak tahu langsung. Macam pakcik-pakcik disembang di kedai kopi. Dengar cakap orang saja. Kalau di sini aku tengok, yang terakhir 9 Jun tahun 2026 tahun ni, kes Albert Tay. Mahkamah tunggu baki serahan dokumen. Makna kata kes Albert Tay ni masih berjalan di mahkamah. Tak ada pun keluar kenyataan media ke dari mahkamah ke kes Albert Tay ni. NFA tak ada pun keluar mengatakan kes Albert Tay dan Samsul Iskandar ditutup. Tak ada. Ini kes Albert Tay dan Samsul masih berjalan di dalam mahkamah. RCI, yang kita lihat hari RCI, apa yang berlaku pada RCI, benda tu selalu awal. Dan memanglah dia daripada awal lagi 3 tahun sepatutnya ada pendedahan. Jadi orang dapat soal tu. Biarlah bagi mahkamah. Ini sekarang ni jalan siasatan pun tak selesai lagi. Baru siasat. Siasat benda tentu bersalah, tuan-tuan. Faham pula dah, cerdik pula dah. Bab RCI tabung haji. Kau sembang apa ni? Siap kakak. RCI tabung haji ni biarlah mahkamah yang tentukan. Ini masih terlalu awal. Ni kau ni sembang apa ni? Yang tadi Albert Tay, kau kata dia macam tu saja. Sedangkan masih berjalan di mahkamah. Sama juga dengan RCI tabung haji ni. Payah betul lah orang PAS ni. Orang PAS ke ni? Aku betul-betul tak faham betul. Manjat Setek, ini yang saya nak beritahu, nak pesan pada semua orang. Orang PAS, kalau owner madrasah ke, Ustaz Marbawi ke, tak semestinya mereka ni bijak pandai dalam mengulas. Tak mestinya mereka tahu semua benda. Isu yang dia cakap pun pasal Albert Tay ni, Julai lepas, kes Albert Tay masih lagi tengah berjalan. Tak selesai pun lagi. Dia nak suruh selesai cepat-cepat. Tetapi, kalau tuan-tuan tengok video selepas itu, pergi profil dia, Ustaz Al-Marbawi. Video lepas tu, orang tanya pasal RCI kat dia. Pandai pula dia cakap, RCI kes tengah berjalan dalam siasatan lagi. Jangan judge. Biarlah bagi mahkamah. Ini sekarang ni dalam siasatan pun tak selesai lagi. Baru siasat.
Siasat benda Tapi bila kes betul, terus dia kutuk kata kerajaan ini berat sebelah lah, ada kuasa lah. Sedangkan kes pun tengah berjalan. Baik, itu keadaan orang PAS sebenarnya. Aku tak kisah hang own madrasah ke, hang buat ceramah agama ke, tapi kalau bab negara, bab politik, kalau hang bodoh, memang hang bodoh. Peduli pula aku hang ustaz kata. Just